Batu pahala na limang. Nyo hana abu ba? Nyo hana awak pegah. Nyo hana awak kena pegah. So yang kubur langsung batu pahala. Hana itilah dah putusnya. Bentuk nak bala duduk. Yang ikutin pada puasa bati hijau. Hijau ya. Hijau untuk tanging itu. Dan tu so yang putusnya yang kena. Yang awak-awak semua teban. Hijau itu nak pegah itu punya hari itu puji hana. Asal yang bati pahala. Asal ada amul nabi kami tetap bagi pahala. Yang katanya. Dan adanya mencoba jadi Tuhan. Hana malim hana. Sampai berat yang malim dah. Ya. Berat dalam dayung limang boh bati pahala. Nak puasa? Nak pahala? Jangan juga. Home tu. Oh, lainnya. Apa pahala? Juga tu dalam dayung. Bati pahala. Nak puasa? Nak pahala? Limang. Home. Jangan kita yang babu dalam lari. Jangan kita yang babu. Kadang-kadang baca pahala abu nak puasa nak pahala. Terima tidak ibu jauh aku. Oh dia ada jawapan dia. Abu home kena. Lagi nak undang yang bawa ti. Nasah tatu ija ada sembayang. Sembayang sah. Yang ke cuy ija hari. Anak nampak batu sembayang cuy ija go. Anak syarat. Ya benar. Jadi tidak apa yang batu ijibik tu yang ni. Lagi ada tapai itu berikut batu tu. Kita yang dewa mesti pak ilmu nak batu. Hanya kena halang 6 bulan. Berarti mesti pak ilmu nak batu tu. Wajib berat. Hana tu lalu dia dapat apa orang? Yang itu anak batu tu wajib berat. Ilmu tu mutu purun dosa. Oh anak urusan dia ayu. Apa orang dia dapat kita urusan. Tapi mesti ilmunya kau menajis. Yang dia mandara kan kabeh haji, tak suci, wudu hana baju. Munyo baju wudu wajib tu wudu lain. Nyo hana baju mesti pak air mau. Nyo lagi urun dan yang baru ni. Baju aku menuju wudu hana baju mana? Sama baju 46 pak dapat. Baju aku hana baju. Ni baju aku nak bayang sini lain kau baju. Ya. Dalam long tu ni. Kalima. Yang pertama batu pahala puasa. Puasa mandang pahalanya jaga lidah. Dalam bulan puasa, ku cai batu pahala dengan purmo. Ku cai batu pahala dengan suami. Ikut suami bapa purmo nya kata ku matanggung. Tersebut iwa poh nam le suaminya kali kata ku matanggung. Oh maka tu. Kah Bapa ni dia tujuh bangai tu doa saya tu. Batu pahala. Kontu, watekan bangai tu promo, hilang promo. Yang awak bangai lah. Ayah ingat ni ada bodoh mana? Bodoh kurang ni po tak jam. Boleh kalau po. Pala lo. Kurang dia mengabadi. Ilon nang ro gurem tu, nang ro ni tu. Tinggi nak jadi lapis dengan potongan yang bau leh. Kau mati pada. Mudah suami. Lalu ngengkong mati pada. Ngengkong. Kong yang mau ngai dangin macam. Lalu ngamanoknya 5 minit tu, 10 minit tu pada mana. Ilmu anu tinggal kau le. Ilmu kau anu tinggal anu sini tu. Ilmu gaya hilang. Udah kentik 2 minit tu buka kayak alima kamu 2 minit tu dia buka kata mana batu pahala. Nyojek pegah tumbutkan bulan Ramadan. Munyo tumbut dalam bulan Ramadan, contoh ni pegah. Contoh sanyo yang lo kelik mak saya. Walau contoh. Ditanya mana sigago dia pun contoh sigago bercampur. Contoh lagi amati longtun di masjid gedung, lewat gedung nah. Masjid dahulu dari Truk kena digambar orang agam siro, orang inang siro, orang agam ngalu panjang mempeci, orang inang mempurakan pakaian ke, itu tutup orang. Siro tu digambar itu di body, gambar orang agam, itu purakan orang dia tuut. Nya, ilung truk kena menjanggut di pati mereda alam kanji ilung ini hinan dengan bawa body nya tri. Dong hei aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau cari kamu.
Kan pulang cik yang diri tapi himun cik. Iya. Aku nyo mandang ni betul. Nyo baik ni betul. Nyo ada salah apa? Walaupun lu nak itu pun salah ada betul. Mesti tuan milong aku. Nan ni kena kan mak boh di nyo ni cik ni lagi betul. Tiro dah ni kena. Ya. Maka yang nyo baik ni betul kali ini mandang. Betul ke orang yang dia tiga gaya kita nak faham dah gambarnya. Ya. Yang belum pegah kan, yang dia nak faham dah gambar. Padahal kalau pegah yang salah. Yang mana uji dengan daun merah. Yang mana uji. Ya. Kita hanya pegah dia. Karena dia nak faham dia. Yang lidah. Maka barang kasut fitnah kupat batin pahala. Kita jaga apa dia dah. Nyan hana awak sembut, hana orang kenang pun. Kurang kasut je. Asal kali dia hana jaga batin pahala. Tanya tadi pulau nasinya ramai sinya atau ke langsung sinya apa di bawah sekali ada luar apa kali tapi ibu kalau nampak nak beli kacau tanya kali dia gelah dengan buka tapi anak siapa kan gelahnya boleh di luar tapi ya saya siapa yang boleh nyo puasa ramai-ramai tiga capalah bayi masjid maupun di Melasa ataupun di rumah berjamaah tak buka ni Melasa di belakang cuba Allah jangan mudah ikut 2 minit tempuh nyo yuk boleh aja. Dan ke bahasa apa bahasa berarti pahala. Ni yuk kanya kalau terus 2 minit dia belum tanggung nya ada budak kau. Anak tanggung di mandung berarti pahala. Mandung berarti pahala. Lalu murung lebih bubu baca di Melasa. Tanya kadang ni langit. Halal kena kan? Tak gede hana. Tak gede ni jual ni halal kena ni. Kayak batu bala. Batu pahala. Aku makan kurung. Yang mio ka batu mana mesti ya. Kan kuasa tak ada dia mah. Anak bala tu. Oh pahala. Kuasa ada kita apa? Mesti kejadian puput dalam tidur kok. Kejadian bengah tu. Ya. Ya, mbak tengok hantip dengar tengok tadaruh malam ke. Kan ka ni mi atas segala macam. Mana mi re lu tambu tiga. Ya. Saya ingat tajunyo kalimat tanyo ilong ka gugur pala. Apa lali yo. Dalam kemah you agaknya you buta jam you di mana? Oh, dah yang juga batu di bala. Ada tajam tak ada ke. Kecak batu bala. Kau melek. Lama aku mah Allah akhirat. Yang mati puasa kali kun. Kau mata palanya anak trek. Anak trek bala. Yang punya anak trek bala. Kau kadang mata lagi kemah tu. Oh, dia kemah tu di perdayaan kan? Dia kemah tu bung ayo dia nak aku baca kun. Lagi hanya kuncup tak leh dari. Yo. Kalau mau kan, hanya dah kuncup, yang ada lain dia dah kun. Yo. Tu ini kan hanya dah kun, hanya dah kun. Hanya dah kuncup. Ya ingat. Ya menantinya. Ya bacaran. Kalau cak ilmu ada yang apa TV mana apa tu ego daripada kuliah. Bila fikir, yang kena buka hana orang rumput, Yo. Hana abu, hananya je. Saya betul siapa saja. Bukannya ni kurung-kurung tu. Betul, kau mengambil dia. Amat pasal tu. Pun mana hana dalam hati. Yang dia cari dia ngapur mau mai dah betul mau. Yo. Dia tak tahu nantinya alam. Ngapur mau nyo kau ngantar dia boleh. Tengok mungkin. Makan ada baju. Mana betul mungkin. Nyara betul lama apalan. Saya betul mungkin betul. Mia lang ate. Ya betul. Yang terjaga hati sangat. Hati dah bersih kan? Yang golong karena dengan kalimat baru batu bahala. Ngelafal. Baru. Lagi salu. Lagi salu. Jaga lidah. Yang pertama dengan batu pahala. Yang kedua batu pahala jaga mata. Yang anak jaga batu. Banda jaga anak batu. Yang mata tu baik. Handa jamu belum, handa buka puasa. Dia tak jamu belum. Awak ina muka cinggoy, body bedu. Mesti bedu body. So narida dong. Iya. Narida. Makin nama ti lo kenyo na puan. Lo ablo jindo ne coy kolon le. Tuma pati awak kana pun coy kolon le. Ada anak training-nya. Nyom na uling halo. Kamu juga yang murid tu, anak itu cari online tu. Rupanya cik lucu ni nanti gudang ni. Ya. Soal betulnya ada. Soal betulnya berangkat awal tu. Menanti ulang ada. Guing tu itu beg tu. Kat dia tu budak kornya iunya. Gungan tu pun cuma. Awak, lo nanya awak apa lemah nanya
batu pahala. Batu. Awal batu je. Oh, batu Ya, je. ya. Orang ni batu nak selamat, orang puasa nak selamat kalau tak punya dah. Iya. Ya. Selamat yang. Ha. Ni orang yang lama kalau pegah batu tapi dalam Ramadan dia payah pegah adanya yang jujur kedai jadi tempat Mekah, buka orang Mekah, orang Jablah selamat, orang Mekah selamat. Ya, orang Mekah selamat, orang Mekah selamat. Karena itu pun kan menjaga meluas. Ya. Ia buat mata pun. Dah dapat mata. Dah. Dah betul. Tapi batu musuh kah? Nah, lagi yang kejadian tu, pedih tu. Je, aurat dia lagi kan. Tanya hana terjana tangi memang tajak aja dah pegah aju. Hanya aurat kah? Nya monyonya pahala. Batu hana batu je. Hana betul. Yang pahala pegah yang pahala yang sebab pegahnya ni hana pun. Dia pengen galah. Bagi Berapa lah. kali kena? Ngim Bila dia. orang tanya bawa ti ada apa pun orang tumpul orang mak. Ayah ini dia tanya, berarti mula maju tanya. Dia ni ada apa pun. Pun mah, orang tanya. Mula di lupa kalau badannya. Mula dulu lah dongeng lu nak dasar. Nak tanya dari yang dasar. Ya tanyanya. Bayangi. Nak mau dongeng ni. Ya, banyak dongeng juga. Ya. Longing dengan tenging beda. Dongeng beda, dongeng rahmat. Ya. Hendak pergi dongeng kalau anak. Dongeng rahmat. Kau dongeng hendak mengajar. Dongeng lah kalau anak-anak. Benar ni gila bom. Yang macam jaga. Yang kedua batu pahala. Menyuh anak terjaga betul. Terjaga anak. Yang kelihatan bernyung. Yang bernyung dia cakap orang. Arti nama hamba pada dunia akhirat. Orang yang dakwah yang ikut mesti. Itu yang dia. Kan buat Quran kali. Kalau mesti yang meliluan ini kan. Hukum dia yang batu pahala. Mana riwayat. Niroi orang itu lah belum puasa kalau riwayat batu pahala. Iya. Walaupun lebih. Iya. Minyak lagi musuh. Lagi rabana ni. Rabana betul. Betul rabana. Batu pahala. Betul pala milam bola. Itu nama nampak dunia akhirat dunia. Ya, ya. Asal nampak dunia akhirat apa dia? Ni nampak akhirat macam mana payah pegang. Ni nak dunia akhirat. Tapi Contoh nak dunia akhirat nak. Lenging ipui umpung mirip. ya. Batu pahala. Puju ururawai akan iaitu joh. Kiban baik-baik itu bila-bila mau pergi tahu benar. Kiban kuasaan Allah baik-baik iaitu umpung mirip. Ya. Yang batu pahala. Padahal kan pun lalu orang hana batu buat dengan kuasaan Allah. Iya. Ya. Tapi macam kata lagi tak orang lalu tu. Ya, ke mana? Ya. Musik je, lagu dan sebagainya. Mia di luar dari puasanya berarti. Ya. Maksudnya puna hari atau gimana? Yang Gimana? rabana. Gimana? Rabana mesti di luar dari puasa. Oh, hari ni. Ubena ada musik hari. Rabana hari mah. Kecuali campur darah pergi nak bawa gigi. Kullulah men haramon. Lawen. Kullulah wen haramon. Lahmen itu berlakunya nah. Tubuh. Kullulah wen haramon. Apa? Jadi benda nyanyian mandum harim kecuali campur dua ngon rapai ubena bawa gigi. Mia je rapai yang banyak. Nak bawa geri-geri batik. Bena. Nah yang bena kan? Ya nah. Ternyata nampak pakai untuk selalu. Yang tu kan, pakai ada lagu-lagu orangnya kan ada lagu musik ada. Ya mandung tu kan tadi ngopi lagu gote tadi ngopi kan ngejin ni lepo. Ya kena kan? Tadi buat lagu-lagu yang nak musiknya dia tu ingat akhirat, nak ingat akhirat yang ada pegahan. Nanti timu hena. Akhirat kan nanya yang namun ada dengar. Apa peti dah? Baik tak pernah pergi halim. Baik budak-budak tak pernah halim. Yang jaga dulu. Yang jaga dulu yang mana? Yang hana mati mesti jaga mana? Terus kita nak le pingat terus muka le pingat muka. Ya mati. Iya. Ji kau tu draw hana mati dia bulan pegah kan? Banding orang orangnya. Assalamualaikum dia dalam dia dah harum dah syah. Macam jadi ni boleh. Betul tak bilang lebih dalam tu. Kalau bah ni tanya hina. Urun dah saya biasa rubah ya. Betul ya. Sebab kerana Allah pun kalau kedai kalau mau iman pun rubah dia. Nah yang tapi dia akan selamat. Ya. Yang ada pingat orang akan selamat. Bahkan terjaga roh dia. Ya. Orang bahkan hanya pingat orang takut dia kubur roh itu. Yoi. Padahal dia pingat orang terjaga roh dia. Yang kekali batu pahala Yohana terjaga. Yang keput batu pahala Yohana terjaga. Iaitu anak terjaga seluruh tubuh. Di mana ada bulan heboh dalam tubuh yang itu berada dalam
antara lain iaitu bati pahala ni. Lagi jaro ada jaga, kaki ada jaga, kulit ada jaga, tapak ada jaga. Yang kelima bati, yang keempat bati pahala puasa ada jaga seluruh tubuh. Yang kelima saboti bati pahala puasa. Te pajuh makanan te buka betro that makanan halim. Aja betro that makanan halim. Punya makanan halim mana payah dayang. Makanan halim betro that. Nyan betro that nyan menurut tubuh. Lado dia tubuh 25 buah lorong baru reon ke 20 pun tak baju. Ya, sahabat kau menurut tubuh ya. Yang menurut tubuh. Lado orang ke buka puasa iaitu bengan bui kan, tapi bengan bunyan akan hana troda. Yang menurut ini. Kalau lagi aku putih untuk palung ubud menurutnya, palung raya menurutnya. Lada dah nyonya abu jamah agak dah payu dah nyo. Dah nyo hana abu jamah pada nyo, bagak abu jamah. Le dah payu ngan tatakat iman inyo ije rubu. Oh ni ida tunggu ida sembahyang ida dah imam lam puji hari. Ya. Yang puji tak cak kesimpulan yang kelima, batin pahala puasa betrotat makanan halim yang mangsuji menurut kru. Ya. Kiban tu urang. Ladung yang kru limang buah berurung keadaan kru boh. Nyo lagi apa tim tu? Dia nak kuih 50 buah nak pada mau cikak lagi. Mana silo mentang je punya demo ni. Mana mau JB? Ya. Nanti 3 go JB kan nasi cong 3 JB. Pro matang go biru lebih anak dah JB nya di matang nak 3 go. Puan bereso ti, main bereso nya 6 buah 12. Udah lain 6 buah. Idanya video dah awak ti cong 3. Yang lain itu tipu roh jadi bereso itu juga ada kopi nambah. Kali 8 jo ikan daun lagi. Kah? Ya. Yang kelima. Orangnya sunat dalam kabin. Berarti pahala anak limang yang pertama anak jaga mata, yang kedua anak jaga lidah, yang ketiga anak jaga berujung, yang kedua anak jaga seluruh tubuh, yang kelima yaitu buka puasa trotan makanan halim. Betul nak terjaga pahala, kan? Ya, sunat dalam bulan puasa alhe ni kan. Lain tak pahala dalam bulan puasa alhe. Yang pertama sunat iaitu dalam bulan puasa iaitu bersegera berbuka. Kiban segera berbuka iaitu berarti kata buka langsung dah buka. Beli tak ada belum boleh. Beli segera berbuka iaitu awal dah buka di tengah pun. Ya, buka. Oleh yang dengar video sunat doa makanan sebelum buka tingkat 5 minit atau 10 minit. Karena tanya berhajat kepada makanan. Baik itu apa nyan nanti hotel tinggi. 5 minit atau 10 minit. Sunat doa makanan. Hancurkan bulu kurnia. Salah kau itu. Saya kena ilmu itu. Sunat doa makanan 10 minit atau 5 minit. Karena tanya berhajat kepada makanan. Yang bersegera berbuka hukum Yesus. Orang yang tak kira tahu ya sunat yang kedua. Tak kira tahu. Pujilah tahu. Pujilah. Ya, tak kira ke pujilah. Ya. Ni paju sawu ni draw ni. Iaitu budak ke ni paju sawu pos gurungnya di luar terawih tu. Oleh yang pos 12 puasa pos 2 pos le pos put. Setengah 5 tengah ledak. Habis tu sawu tengah langsung imsak yang kelima. Tapi ni boleh. Baik kri-kri yang kanan di malam di Ramadan. Hukum jis tak kira tahu tu. Sunat. Bukan baju tahu sendiri. Habis tak baju langsung imsak di 2 minit. Kemudian tak pres langsung tak salat tu. Oh ni yang kelih sabuk tiuknya iaitu sunat dalam bulan Ramadan. Yang kelih sabuk tiuk sunat iaitu tak jaga baik tak kubu iaitu perkataan yang keji. Baik yang keji menyuruh berarti mula berarti pahala ke pahala yang sunat hukum kita kendro dia. Maka bersegera berbuka tak dia sahur dan sunat tak kendro baik tutu yang keji. Oleh nyonya yang tu nak kedembo tu le lambat puasa ni juga betul le umur dia. Man tupak betul? Urinang menyusui dan urinang hamil. Berarti menyusui hanya di luar.
Munyo iaitu ambil dalam kandungan. Goknya dalam bulan Ramadan, munyo kero, munyo puasa. Kibanyo kero ke? Ya Allah, bulan puasa tubuh lu lima dah. Kaya kero. Nyen hukum jib buka wajib kata. Urinang saya menyusui dan hamil ayo iya kan? Ya Allah, minum puasa video dan lemah kandungan lumnya, anu lum dalam kandungan. Iya kan? Nya wajib kalau wajib berbuka, wajib kata dan wajib berfidyah. Berapa hukum? Kata pipayah ya, fidyah pipayah kita takutkan munyo kita takut keroga, kata mandam anak payah berfidyah. Menanti urung Tuhan yang anak gerakan lihat Tuhan yang puasa si uro juga ada buka seput langsung nubuk heboh mau pilih. Punya urung yaitu sakit mah atau sakit ku yang sakit macam menyonggoknya yaitu goknya pudah ke negeri bahasanya hai ke puasa goknya karena sakit tu nya menyonggok harapkan sembuh nya goknya wajib kaza. Menyo hana harapkan sembuh ni tapi sakit mah tuntut nya wajib pilih hai. Wallahu a'lam bishawab. Punah pertanyaan yang puasa atau hana? Yang sakit saya berarti anak saya dia. Sakit tak? Sakit berarti akan harap sembuh. Oh, menyuka anak sembuh. Dia anak dia. Anak dia. Kadang lagi. Kadang sangat. Ya, anak wajib dia. Kadang sangat kan. Munyo ahli iaitu harap sembuh wajib dia ayo. Lagi orang tua, si hai puasa dia punya kaum si kurang tua. 8 tu, 10 tu punya. Nyan cik muro ju dia buka langsung jabuk ju dia. Dia buka lah. Dia buka orang lain kau punya buka. Saya punya di kana puasa. Su lale tu ngem apa ti? Ya. Lale dengan game tu kan bagi pahala puasa. Puasa. Berarti pahala. Yang ukuran pada mana? Nah ukuran. Tidak jika betul pahala. Kau ni yang ngem lale ngem ni. Mana ya? Lale tak. Kadang kada pujinya, tak peladanya nak ikut puasa kan? Tapi ibunya nampak ada yang akhirat. Kau betul pahala. Nyo keretanya kita tepu le kita jaga ada berdua. Tak ada mudah tepu cari gimana nak jaga le. Tanging game guru nyo hana sapun le kita nyo malah kita ke pahala nyo hana berarti pahala hana berarti puasa hana berarti nyo hana berarti je. Kalau ini kita tersalah ilmu hanjut mana? Tapi bang kada tepu posilah saja itu tak jaga. Ya kada tepu hanjut saja kena. Hinan narimu. Berarti tak tupat yang narimu yang beda aja kada itu kan. Nyo tak tupat narimu tak duri dia tak saya kan nambung jaga. Yang hinan lebih dia tak tepu nya. Tak jaga sabotnya bagi dah pupuk lah. Nyo lagi bunuh lupa batu palang batu puasa. Bang kada tepu kan tinggal kesidah tu saya. Awati masa hana dah kesidah. Ya masa nyelum ron. Ini siapa dia orang main. Dia betul mabut lah batu palang dengan tapi yang ni kan ku kesidah tu saya yang cuma dua mas. Tak tepu yang kakak tu pahala. Hana betul puasa. Yang kita buat yang penting yang hana ulung dengku yang buat hati pahala. So yang betul yang selamat. Ya. Ya. Tidak harus pakai mesin. Leboh mo. Ada uno kapara uno benar bersetubuh ulo Ramadan yang belum. Yang ke pakai miskin. Yang wajib jo hancur iaitu sirah ulung. Itu lepas tu bomo atau yang leboh mo kan. Hancur ke sirah ulung. Ku iaitu sirah ulung heboh mo dah. Itu ulo mau ya. Yo bomo ni gaji. Hai urus pakai miskin mo ya itu ulo. Yo heboh bomo kan. Yang gaji. Yo, yang membatalkan puasa. Yo. Jadi kan mayang-mayang urino. Yo. Jadi hingga jadi mani baru batal puasa. Yo. Mesu, batal mayang-mayang golong itu bi mani kan naik di mazi dia. Yo. Mazinya buka kira. Ana. Mani yang batal puasa maya. Berarti pak Yo mani ana. Yo kopro sampai sibak uronya ana. Ano kopro yang repang mayang. Yang ingin dalam kahwin tu kan? Ditanya ya, letak sering tak kira saleh road.
Maka bunga apa tu dulu dah belum mau tempat saleh. Ni awak tu gede nak kubang tu baru hendak saleh. Ni itu Abu Mudi yang nama Abu. Abu Mudi dia punya kuasa aku hendak di rumah. Wajah gede itu budak kan budaya gede Nabi Abu. Dua pok enam teko. Berapa dibuka? Nyampan berjaga tu pudong tiga. Kita ni ada pudong tu kan, cepu saleh lah, pudong kan tak saleh. Yang punya kau lah. Abu Mudi kan dulu kan? Dengan kejadian. Nanti abu punya membantu. Kok saleh roi mata malam kaya membelau lagi yang kubur. Tu bahana saleh. Kau sekolah kan? Pak yang kada jaga datang yang bertumpu kada nah Dum ispat yang paling saleh tanging dua buah kejaga habisan jaga. Mbak kita ni hanya dum saleh dah. Cai teglong berdompo doa dah. Kau tumpu kada nah. Nyong. Kesimpulan je berarti baca pahala yang teringkap berarti mandum tu mesti kan? Ya. Berarti yang Leboh yang yang melalaikan hana memanfaat dunia akhirat. Ya. Mau ini manfaat akhirat macam je ni. Mati. Mati. Mau ini manfaat dunia macam. Yang pahalanya mati. Mau dunia akhirat macam. Ya, dia pulang minggu miri. Yang mesti detik je. Mesti detik mati ke? Kau yang mati ke? Oh, yang mati pula mesti detik. Ini hanya dah. Ya. Lagi YouTube tu. Orang belum puasa YouTube. Ya. Kait YouTube. Ya. Yang nampak berarti yang mati ke? Pahala dunia akhirat. Ya, pahala mati ke? Relak, PHI belum je. Kan hanya kan YouTube buat raga baik itu ada ngebu. Ini ban cara pertanyaannya. Mau yang YouTube dalam dunia akhirat dah. Hanya nak betul. Kau nang drone dah yang untuk buat bati tu, untuk buat. Yang drone dah yang ada bati tu dah yang keadaan. Ya. Cuma bayar berapa sih? Yang kau jual lembu deh, bayar berapa sih? Dah pun bayar tayong. Daging tayong punya dah. Ada daging kubang, tapi lah kubangnya itu sudah kerja mama dia akhirat. Karena mungkin kemana akhirat dah. Untuk bicara rezekinya, kada pun daging kubang. Pandai kubang pukul. Pada cok tu punya manfaat dia akhirat punya. Yang karena batu balas. Tapi yang rawan hanya dah. Contoh yang rawan no. Lagi jino betul lagi aplikasi jino TikTok. Yang TikTok. Nya hanya ya. Pada buka pun ya. Nah, orang yang pelik kadang tu manfaat dunia akhirat gak ubut. Naik cek ciber di dalam TikTok. Mau temer ring-ring yang kerja fuak tu buat lagi. Tak normal. Yang sengaja akhirat sih kan. Seperti maka dia pulangnya memang nah tetap nah. Menang si itu kadang menang tu. Bila vlog-vlog yang goa-goa. Itu je karena anak itu dia ras agama. Lagi baiknya enggak ada itu. Betul berarti. Yo. Betul berarti bayi filiah orang yang pertama berumah dengan mahram. Jihad. Oh jihad. Nyan kafarah. Kafarahnya kan dalam Ramadan kan? Baik. Karena minggu Ramadan. Betul berarti ya. Yo. Kan aku hanya kali kebut, kemudian yang pulang ada pegah gunung. Di mana? Nyohana pukul ni. Bayu. Kafarah. Kafarah. Yang betul bak puasa benar. Gonya hai puasa hai ke 2 bulan berarti. Puasa tapi hai ke 2 bulan untuk buang berumah lagi. Anjir na, kau keminah ke deh leboh je ni kan. Sama leboh je yang pertama aku merdeka alami. Hanya ya puasa 2 bulan berturut-turut. Hai hilang, di makanan. Hai, kau bebo je. Ajak dia medan rezeki. Ya, benar hai yang medan rezeki kan boleh kenyang. Anjir wow. Dia pilih salah satu tapi tak wajib tertib banyak cok-cok. Tapi benar enggak tertib benar berarti. Ya. Kan harus puasa. Jadi dah puasa ke pada ni. Ya. Hai betul kereta. Betul dulu. Kan dua bulan dah tahu mau ini dekat kereta ni. Kita dalam 3 minggu hai tu tahu. Yang ke banyak teh puasanya lego. Baru hari nyoce sejarah. Cok. Tapi hentik kini ulam dulu di masa sahabat
Nabi berubah suruh ngomong ya doa Nabi. Ya Rasulullah, lu kalau suruh ngomong oh iya kapara? Kurang apa? Hai kapara, kurang apa? Mereka ni Hanayatullah nu ngasih. Yang kedua 2 bulan berdua puasa. Ya Rasul, pele 2 bulan lain nang orang usahakan hamba rumah ni. Tak pergi makanan nang tu orang mungkin itu siro heboh. Nang tu orang itu orang rumah yang dia Hanayatullah. Oh ya cok ipan yang nang bedul mani. Ya cok, menuju ke Rasul dengan adanya itu. Tuh kena dipegah lagi ke Rasul, kesal ujungnya. Kurang pakai mikir, dia orang pun Rasul, ujung kah? Yang cini sejarah ya. Ya, ujung, anak kerkah ujung keroi. Bos tubuh lagi, demung berulang. Ya, ni kau kom ya, dia kaji kan? Ya, tetap payah bo. Kau bohin nabi yang ni. Mesti anak bobo lautang berarti hanya pun mau. Berarti naki hina mesti je bantungan. Oh bantungan rumah di bantu rumah mana boleh kapara bantu rumah yang dua apa je bantu. Bapa puasa hanya. Dua apa je bantu yang pertama 14 lami. Yang kedua itu 12 beri. Ya sini ai lo salah ni tapi lo Allah anak tu lo empat pe boleh mengucap nama beri. Ya, kayak hijau je. Tahu hijau. Ni lagi ada nyamuk ya. Tapi tahu ini dah. Orang raya. Ada situ 2 ke wajib do pakaian ke rumah. Hijau dengan tu baca ke rumah raya. Iklan ni. Lah. Tapi dia baca dengan tu. Hujung ke rumah raya pun nak ceng-ceng helikop. Bila tengok tu. Bukan elok tu. Elok. Jadi dah nyok tengok ngannya beda do dah nyok baca. Yang paling kau dah nyok pen tu. Punya do ingon ni. Yang mesti dah nyok do seri. Yang putra pikiran ingon. Yang nak ceng helikop kamu. Bu hilang fitnah kan? Bu hilang fitnah dia nak berjaga dah. Hai dia kau dah Malaysia tu sipet dah tu nak haji sini. Tapi nanti dia keluar rumah di rumah nak pergi ke mana? Bajengan drone nak kan? Jadi yang dia ke bajengan drone kau cak. Bajengan drone bajengan drone ni orang Malaysia. Yang nak dekat dekat ni, nama mereka ikut kai poin nama ni. Nama kau ya, kau nama. Ya juga. Ida yang buat fitnya harganya mangat dah jopengnya. Kerja letak berdekat dengan peng orang yang pahala. Yang mandung tu. Kerana han fitnah dia. Nyampat peng, nyampat terdekat dalam bergadah. Tak belum di rumah. Bergerak begini kan. Ya boleh ada yang belum. Macam bergatai dia itu kat rumah peng dia tu. Ada dia peng kan. Tapi menyuruh lain dia nak fitnah dia. Kena ada camna macam fitnahnya. Belum baca tu, dia jak berjalan dia belum. Kanong thai tu. Ya. Yo. Berlaku pahala puno puro kata ada puasa puro mana? Puro. Iya yang puasa. Puasa. Lagi bersetubuh mana kan? Jaga itu pahala puno uro tak pernah puasa jaga. Ini mulai jaga, mulai itu imsak sampai belum tahu. Lalu orang kenapa? Itu nak lewat. Kenapa? Tapi ilmu dia balahnya. Balahnya bagi pahala hanya balahnya dasar. Balahan dasar. Kamri. Ya benar. Yang punya Nabi kita nyoki bang pegah ikut lewat. Ya. Tunggu. Bila nak berarti kan lupa perhatian dia ni. Ana sahih. Lu puasa. Ada nak puasa pergi di mana? Lu puasa. Gasa. Pun puasa dia. Ada puasa pergi dia tanya nanti. Lu puasa ya. Yang tetap anak batu dia. Anak batu untuknya yang uji ke ni batu. Dengan dia batu malua. Drone mati dia sebut ikah ibu punya juga saya yang luar juga kan lebih ke Nabi tanya duit mu pergi tetap ana shaimun beda dengan ana shaimun belum puasa yang ikut tapi cuma ni tanya kalau ikut kan baca ke kalau itu kan dah tapi macam tak tahu ana bagi pahala walaupun lembut dah kan kaya semua kaya ibu semua kaya semua kaya ibu semua yang belum mati malua yang kaya menyudah tepu kali akan dapat tuan nyong ini
Yang mandum dia 3 tahun pun dia muda dah dia pergi sebabkan dia salah tanya, salah haji tetapi tanya. Salah haji tetapi tanya, salah haji tetapi muda hamba dia dia nak tanya 3 goi dia baru 8 ni 2 goi baru sabar. Punya leher goi kada caranya 3. Kau nama terbi ni media Allah. Aku asyik mikirnya. Tabalah aku mengko. Irong ngan pada tabalah tumpu. Irong ngan pada tabalah muka anak tua. Ya. Tapi ngan tumpu tu. Kau kana orang yang ada tanya nyai kenyan tanyo ni. Cuman agak ini hana ada cara ni. Tabak ikun kugoknya tipu goi yang berlapan. Ya. Tapi yang jadi pilih minum yang Allah. Alah nyai. Tani balah ngan nak adik itu kebaikan ya Allah. Kena orang yang menanti dah malu derajat Allah tinggi. Tapi ingat handphone ada sayang. Ya. Pengorbanan payah ada tempuhkan le. Grup long le, grup nyo le payah ada tempuhkan. Halan tu ada sayang mah. Ya. Begala handi maka handi dah pegah salah urang yang nyo. Maka itu ke kai kengoyan. Goyan baru 8. Tetapi dengar dari balik hai Allah. Buku Muhammad dong tikun tu. Buku boh babah kan dengan punggung dia di masing-masing. Ya, hai ka dah punggung gonya. Maksud dia hantar balah kunya. Yang ka kai melo. Ada yang kedua yang tempo ni. Ya. Hai tempo na yo. Tempat danyo na lebih pun kurang si pukulan nama mo tu kau. Ya. Walaupun dia kena tu na yang nama. Ya. Nyan ada pegah. Tapi akan ini betul. Jadi ada ku galing kujar mono. Uro lam Ramadan. Yo. Nama end game-nya walau sedeti tetap batu pahala. Yo. Yang mengait atau nyantanya berarti ketika tanya tak pubut waktu malam hari. Yo. Hana mengait ke pahala yang namun akan maksud. Dasar itu anak kita daripada dasar. Yo. Lagi bunuh. Drone ni saya bunuh. Drone ni bunuh. Kalau tapi banyak hanya tu. Ada tu anak saya melupakan. Dia mungkin enggak balas ada. Yang berian. Yo. Dia mungkin itu balas. Nak batu pahala. Hana nyan dosa. Nya lalu dulu preh mungkin enggak balas. Kon makro puasa. Ya, jaya. Ya, cuma gepu dah balas dah aja. Budak kai dah betul dia. Padahal bunuh yang ida betul dengar dia tu juga. Dengar dia dah sampai dengar itu dia dulu. Ya, kan? Dengar ida sampai dengar itu dia. Ya, baca. Maka tajuk kesimpulan berarti hukum ji lain-lain punya kejadian lagi ana. Punya balah le murid dasar. Berarti balah ana. Punya balah mudah mandua kau tu. Oh, Maria Bati paling saleh. Oh, langkah Maria Bati paling saleh. Semua ada hati yang dia buat. Okey. Ya. Dia boleh. Nó dia dulu rumah pre belum tak. Lima. Tengok belum depan Yang rumah. wahnya dua teknik no Bati je. Ya. Apa kalau kau tahu? Dia berarti Camry je, berarti Camry 3. Kuno dia terus kuno si ya dia tak boleh mau thang. Lima sih yang lima tu. Dia sebut dia kagak berarti. Lagi abu-abu. Baru yang lewat Kanada kan? Ya. Semua dah. Lomba yang kuace, lepas jalan bunuh lomba tu. Anak kau pegah. Aku tahu. Bangun banyak pegah. Ya. Bukan jinnya putar halau. Kau yang Kalau baca dia betul. Yo. Tanya rumah iko dia betul. Yo. Kering di darah keroi. Yo. Kalau mau di bawah merasa darah, nak batu puasa. Pati juga. Itu bemo. Udah. Rudah. yang hendak datang ngajar aja kali yang curah di. Ya. Yang hendak datang ngajar musuh dan musuh mono memang Kan kata menyo tanya kada depu itu sering gusi dia kalau mun ana dengannya apa dia. betul Ya. Lagi orang muntah punya. Kalau tak lagi orang tu lain yang depu. Kalau dengannya kalau depu je. Yang berarti baca tu. Ya. Masalah kewajiban tanya terhadap kayan urinnya langsung agar. Ya. Apabila mau urinnya tanya mampu untuk yang kedua hanya di hadapan langsung dapat pun ada satu. Menyai kumah ada yang menyai kumah ada yang agak gedor-gedor keขึ้น badannya artinya wajib betul-betul kosmetik dia itu 2 tahun itu 2 ke itu 6 bulan 3 bulan pakaian
Kelong dalam dokor rumah ada yang bukan menan buka. Bila five Atau pun anak pegang badannya ibu sih. Cuma ini yang anak pegang anak depu Jadi juga kayaknya mana saya abadi yang tunggu. Enggak ada yang bakmi. Assalamualaikum. Pastinya kan jumpa kanti muda ya. Jauh berarti pak turah pada anak salah. Ya bakmi nak dua situ dua ke. Kau benar ya? Ya belum tu benar. Ya namun tanya aku dah punya wajib. Ya wajib. Maka dia lagi promo tu. Yang ke menyo nah lagi abad 30 pegang menyo. Kitanya pembunuhan leh. Mumpuk urang motor anak tersengaja. Kemudian kenta lagi itu sudah kan timbang menuju ke dalam runtuh tetap itu bongda. Ya, tetap bayu dia. No yang belum buta tepu ni kayu mandun. Waalaikumsalam warahmatullahi pion. Ya, buta tepu ni kayu tetap yang itu bongda. Lebok itu dam yang wajibnya iaitu itu bongda memandung. Ya, baca itu bongda memandung. Yang wajib kita apa pembunuhan yang sengaja semacam ada boh macam boh macam koi boh memberi ke mana ya yang membuat memotohan sengaja itu boh dah iwayu tidak keluarga 20 jam jadi kalau kepun malah tak pegang kembali assalamualaikum ya waalaikumsalam ya lu anak sengaja membuat rono kamu ninggal itu ciro anak sengaja itu boh dah dulu kini bayu le ron 20 juta yang bayu le menatang dak kena kele cuma ini rumah ada di rumah ini macam hidup dengku kamu tapi kita juga di pusing tu bongdanya becai le pegah 20 juta kada pegah mai nyanam pun mati dan dah cari dekat karena kewajiban mumpuk anak sengaja dua itu kan itu bongda Berarti pupuk tanya berarti, pupuk tanya. Nya rumah pupuk tanya. Rubah, jadi rubah di banduan. Goknya yang pupuk goknya yang meninggal, yang horor nak hukum. Yang tak lun itu dalam kenderaan. Tuan berat. Hai tio yang ni tangi. Sabang Honda. Oh tambah Honda. Honda. Pupuk ya. Pupuk tanya begitu. Itu nak lebih kurangnya berarti kesimpulan lagi kekurangan adalah ada bagi. Mana lama tu yang salah. Buat legotnya sebab kan pakainya mungkin kan kat kuha kan nang jantungan ya itu dia kan Gari-gari jalan ni lebih kadang dia urun saja jalan kau nyan go pupuk tanya oleh kau nyan boleh tak salah kau nyan salah tanya ya itu yang pertanyaan kamu tunggu dah ya munyo ada gaya kasara hayan yang kasara anda ya salah yo di Jangan dia aja jalan ke bufo dia salah dia kamu nya salah yang tidak berlaku yang tidak berlaku dia tanya puju tu dah jalannya ya yang tu kaitan mengamal Ramadan dengan itu yang sama-sama itu mengamalkan lebih mampu untuk buat ibadahnya kan? Ya. Mudah-mudahan itu melaki Allah selamat. Amin. Ya rabbal alamin. kamu pi menana berarti dah lebih kurang berarti kadang nak mengap perasaan liko-liko kan yang boleh baca berarti pemah mendung Pumah Pandung pumah tapi badanya mana hana sagonya mana hana itu dah hana mangat punya tanya dua-dua nang bang ada dua sama tu apa dia ada dia nak ke Allah itu ngon mandung tanya yang kata dia apa tanya menyong ikan berarti yang kenya ada tulis hati kada tepat sebab yang gemar lagi bunuh bunyi burung nanti nam lidah ada tepi kai kun tanya tidak tanya nak pahala apa hamba tu apa ipat lati tidak putihnya hana sentimen hana sakit hati hana tak boleh cuma tanya orang tengah